Okay geng, follow aku. Ini dia. Kau nampak tak apa benda ni? Macam mana boleh jadi macam ni lah hai. Aduh hai, macam mana boleh jadi macam ni? Benda rare ni. Kau dah tengok kan intro tadi kan? Apa benda tu? Apa benda yang pecah tu? Okay, mari sini aku cerita dulu. Dekat belakang aku ni, ini Myvi. Sorry. Kat belakang aku ni Volkswagen Golf MK6. So asalnya owner hantar kereta dia kat sini untuk check kereta dia ada masalah bunyi dan juga leaking. So bila dah sampai kat tempat kita orang check lah. So time kita orang check tu, ada satu benda yang kita orang jumpa. Kita orang jumpa satu skru yang loose. Tak tahu skru mana tu, tapi bila kita orang jumpa, kita check skru tu betul-betul, ni dia. Tahu ni duduk kat mana? Benda ni duduk kat sini lah. Ini kalau korang nak tahu, ini adalah bahagian dia punya drive shaft, sambungan drive shaft dia dan juga gearbox ni. Macam korang nampak, ni adalah gearbox dia. Sepatutnya benda ni dia ada dua skru yang mencantumkan drive shaft dan juga gearbox. Tapi sekarang ni bila kita orang jumpa waktu loose tu, memang ada satu saja. Dan yang paling bestnya, bila dah satu skru hilang, benda ni akan berlaga dengan gearbox korang. Okey, bukan gearbox ni, aku akan tunjuk ke korang gearbox mana yang pecah tu. So ni dia gearbox yang aku cakap tu. Okey, mana yang pecah tu? Sini. Ini dia. Dia korang mesti akan pelik lah. Macam mana benda kecil ni boleh pecahkan gearbox ni? Benda tu sebab drive shaft ni dia sebab berpusing. Biasalah kalau kereta kita bawa kat jalan raya, memang akan laju punya. So benda ni ikutkan dia dah ada dua skru kan, macam aku cerita tadi. Bila satu skru loose, benda ni akan berpusing, akan berlaga dengan gearbox ni. So asalnya kita orang tak expect benda ni akan pecah. Sebab apa? Awal-awal kita akan jumpa adalah minyak dan juga grease yang bercampur. So memang gearbox ni ada leaking lah dengan dia punya drive shaft. Tapi bila kita orang cari punca leaking tu, ni lah, ini adalah campuran lah grease dengan dia punya minyak gearbox ni. Bila kita orang cari puncanya, ni lah nampak dia punya hancur tu, berkecai mat. Disebabkan loose saja dia punya skru ni, habis gearbox korang. Nak tak nak kena tukar seketul. Okay, ni just teguran je lah untuk korang. Kalau korang nak repair kereta ataupun hantar servis kereta korang dekat bengkel, pastikan korang buat research dulu. Pastikan dia dah ada sertifikat. Contoh macam kita orang, Transmatic Automotive. Foreman kita orang yang berkemahiran dan dah ada pengalaman untuk repair kereta ni. Benda ni aku bukannya nak salahkan bengkel, tapi tak logik untuk skru ni loose macam tu saja. Bukan satu, ada dua skru loose. So, kepada korang yang nak repair ataupun nak servis kereta korang ataupun ada masalah gearbox yang sama, korang boleh datang kat Transmatic Automotive, Seksyen 15 Shah Alam.